Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat kita rasa nak tolong orang lain, nak jaga komuniti, nak bangunkan negara kita? Hari ni kita nak kupas habis-habisan pasal topik ni, tanggungjawab sosial, tapi dari sudut pandang kita sebagai rakyat Malaysia. Jom kita fahamkan apa maknanya, dari mana akarnya datang dan macam mana ia membentuk kita semua setiap hari. Okey, kita mulakan dengan satu situasi yang saya rasa semua orang pernah lalui kan? Bayangkan anda tengah berjalan, tiba-tiba nampak seseorang dalam kesusahan. Mungkin tayar kereta pancit ke atau barang dia tercicir. Terus dalam kepala kita berdebat. Nak tolong ke tak Macam mana kalau, persoalan kecil macam inilah sebenarnya inti kepada perbincangan besar kita hari ini. Jadi jom kita bergerak dari situasi tadi dan kita bagi nama pada rasa nak menolong tu. Mari kita fahami konsep teras di sebalik semua ni. So, apa benda sebenarnya tanggungjawab sosial ni? Kalau ikut tarifan ni, ia bukan pasal undang-undang yang paksa kita buat baik. Bukan. Sebaliknya, ia datang dari dalam diri. Satu kesedaran peribadi yang buat kita rasa terpanggil untuk bertindak demi kebaikan semua orang. Ikhlas, tanpa harapkan apa pembalasan pun. Sekarang, kita masuk ke satu idea yang pada saya sangat-sangat menarik. Sumber kami mencadangkan yang dalam hidup ni, kita sebenarnya sentiasa bermain di antara dua jenis realiti yang berbeza. Dan dua realiti inilah yang mempengaruhi cara kita fikir dan cara kita bertindak. Cara paling senang nak faham pasal dua realiti ni, bayangkan sekeping duit shilling. Kan ada dua muka yang berbeza, tapi dua-dua tu adalah sebahagian daripada shilling yang sama. Satu tak boleh wujud tanpa yang satu lagi. Mereka ni saling melengkapi. Jom kita bezakan dua-dua ni. Kat satu belah, kita ada realiti takrifan autoriti. Ini benda-benda yang rasmi, yang hitam putih. Macam undang-undang negara, perlembagaan, semuanya formal, jelas dan datang dari atas. Dan kat belah lagi satu pula, kita ada realiti takrifan harian. Ini pula cara kita hidup hari-hari. Ia berdasarkan adat, pengalaman, budi bicara dan apa yang orang sekeliling kita terima. Ia lebih fleksibel, tak bertulis. Nak contoh yang senang faham kan? Macam ni. Cuba tengok takrifan Melayu dalam Perlembagaan Perkara 160. Dari segi autoriti, ia sangatlah spesifik. Tapi dalam realiti harian kita, pemahaman kita mungkin lebih luas sikit. Mungkin ada orang yang tak ikut semua kriteria rasmi tu, tapi dalam pergaulan harian, kita tetap anggap dan terima dia sebagai orang Melayu. Kat sinilah kita nampak macam mana dua-dua realiti ni wujud serentak. Persoalannya sekarang, dari mana datangnya rasa tanggungjawab ni? Ia bukan benda baru. Sebenarnya, ia dah berakar umbi dalam DNA peradaban yang membentuk Malaysia. Jom kita gali satu-satu. Kalau kita tengok dari peradaban Islam, ada dua konsep penting. Pertama, khalifah. Idea yang setiap kita ni adalah pemegang amanah, penjaga kat muka bumi ni. Kedua, ta'awun, semangat untuk saling bantu-membantu. Bila kita gabungkan dua ni, ia jadi satu asas yang sangat kukuh untuk tanggungjawab sosial. Peradaban Melayu pula, mengungkapkannya dengan sangat indah melalui peribahasa ni. Ini bukan sekadar ayat, ia adalah falsafah hidup. Mesej dia jelas, susah senang kita hadap sama-sama. Inilah semangat gotong royong yang dah sebati dalam diri kita. Dalam peradaban Cina, tanggungjawab ni bermula dari rumah. Nilai xiao atau bakti pada ibu bapa, itu asasnya. Yang menarik, nilai ni kemudiannya berkembang jadi zong, di mana taat setia pada keluarga tu dijadikan model untuk tanggungjawab pada negara pula. Nampak tak? Lingkaran keprihatinan tu makin lama makin besar. Dan dalam peradaban India pun, kita nampak benda yang sama. Ajaran Hindu melalui konsep grahasta ajar kita bila seseorang tu dah berkeluarga, dia juga ada tanggungjawab pada masyarakat. Ajaran Sikh pula sangat tekankan seva atau khidmat tanpa pamrih. Semua ini tunjukkan rasa tanggungjawab sosial ni sebenarnya nilai yang kita kongsi bersama. Okey, kita dah tengok akar umbinya dari pelbagai peradaban. Sekarang, apa kata kita zoom out sikit, macam mana rasa tanggungjawab ni ditunjukkan pada skala yang lebih besar di peringkat negara dan juga dunia. Salah satu pendorong paling utama sudah tentulah patriotisme. Rasa cinta pada negara ni, ia bukan sekadar kibar bendera, ia satu perasaan yang buat kita nak tengok negara kita jadi lebih baik, masyarakatnya lebih sejahtera. Ia jadi macam bahan bakar untuk kita menyumbang dan berbakti. Tapi, tanggungjawab kita tak berhenti kat sempadan negara saja. Petikan ni satu peringatan yang sangat padu untuk zaman sekarang. Isu macam perubahan iklim, pencemaran alam, ini semua masalah global yang puncanya dari kita semua. Jadi, ini menuntut satu tanggungjawab sosial pada skala antarabangsa.
Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Malaysia memang sentiasa amalkan tanggungjawab ni. Kalau nak bukti, tengok je data ni. Masa kebakaran besar di Australia atau gempa bumi di Turki, pasukan penyelamat kita antara yang terawal sampai untuk hulurkan bantuan. Inilah dia tanggungjawab sosial dalam tindakan. Okey, kita dah bincang konsep-konsep yang besar dari akar budaya sampailah ke pentas dunia. Sekarang, jom kita bawa balik semua ni kepada satu perkara yang paling penting. Anda, macam mana kita semua boleh jadi sebahagian daripadanya? Jawapannya mudah saja, melalui kesukarelawanan. Inilah cara paling terus dan paling tulen untuk kita zahirkan rasa tanggungjawab sosial. Bila kita memberi secara sukarela, rela hati, tanpa ada siapa paksa, ia datang dari kesedaran dalaman yang kita bincangkan awal-awal tadi. Dan tolong jangan sesekali rasa yang anda tak ada apa-apa untuk disumbangkan. Bantuan bukan setakat duit. Tengok senarai ni. Anda ada masa, ada tenaga, ada idea-idea yang bernas. Anda ada kemahiran unik, pengalaman hidup dan ilmu. Setiap satu ni adalah sumbangan yang sangat-sangat bernilai. Semua orang ada sesuatu untuk diberi. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk anda bawa dan fikirkan. Daripada semua yang anda miliki, masa, kemahiran, tenaga, ilmu, apakah satu benda, tak kisahlah sekecil mana pun, yang anda boleh mulakan untuk sumbangkan kembali kepada komuniti anda? Jawapannya ada pada diri anda sendiri.